adakah kita diiktiraf? Kita memang diiktiraf daripada kerajaan. Kita ada cradle bawah MOSTI punya pengiktirafan. Kalau akak tengok kita punya website, pengiktirafan sijil-sijil. Dia owner PTU ni. Ni owner. Saya. Ya. Kalau dia share TikTok PTU. Boleh ni. Dia main promote sendiri. So, saya nak cakap terima kasih kat Akak Siti. Akak Siti berjaya dan juga bersetuju untuk berdaftar. Ni kedai Kak Siti yang ada dekat mana Kak? Boleh cerita sikit? Dekat Perlis, Padang Besar, Felda Matayak. Siapa yang lalu-lalu kat ni berkenaan, boleh mai sini lah. Okay, so siapa yang ada dekat Felda Matayak boleh pergi visit kedai Kak Siti. Okay, so Kak Siti ada apa-apa yang nak pesan ke kepada yang lain di luar sana? Saya dah daftar P2U, so anda bila lagi? Jom kita sama-sama. Alhamdulillah, kedai yang kelima Kak Siti kita berjaya closing. Dan setelah 5 try, saya jangkakan tadi 10 try guys. Tapi rezeki kita ni lagi bagus. 5 kedai saja kita dapat satu kedai yang insya-Allah berpotensi untuk menjadi sangat besar di Felda Mata Air. Dealer bernama Siti Fatimah. Kita teruskan kita punya perjuangan lagi. Okey.